Okay guys, perjalanan kita ke Rantau Panjang. Rantau Panjang Kelantan. Tadi kita kat Terengganu, kita makan nasi dagang. Nanti kita pergi Rantau Panjang dalam berapa jam yang? 3 jam 2 jam 54 minit daripada Kuala Terengganu ke Rantau Panjang. Budak dua ni dah cus. Cakaplah sesuatu. Malas saya tak biasa. Okay, nanti kita sambung sampai ke Rantau Panjang. Oi. Okay guys, sekarang kita kat mana? Kelantan. Kat Kelantan. Nak menuju ke mana? Pulau Panjang. Rantau Panjang. Sebut Rantau Panjang. Orang Kelantan cakap apa dek? Rantau Panjang. Ayah. Panjang. Rantau Panjang lah dek. Okay? Bye. Cakap bye. Nanti kita sambung lagi kita punya perjalanan kita. Arah kita. Okay, perjalanan kita. Dia tukar baju nanti. Baju motor. Okay, bye. Okay, bye. Ya ke Kota Baru ya? Sampai Jerti. Tu, sesi minyak 5. Sisi minyak 4. Tak nak lah. Burak. Kita cari. Ada lagi lah 1 kilometer kat depan. Ni sedikit lah sayang ni. Tu ada masalah bawah tu. Itu kau semalam. Tapi bagus lah kat sini memang banyak ni sarapan ni. Aku nak cari kuih akak. Atak dulu. Akak kudut. Kau kenapa? Dengar-dengar. Ha? Orang ni? Tadi ada gerai akak kedut. Tapi takkan lagi kan. Akak kedut tu dia nak kena bakar yang dengan apa tu nak nama dia? Kudut dia. Dah tutup ada etok yang kita beli. Itu etok ni lah. Lengkap lah. Takkan lah bankrupt. Kat depan lagi kot. Pasal dia punya etok dia keras. Etok dia besar tau. Apa keras? Dah saya belah sana sesi minyak dia Ada lagi lah 1 kilometer. Itu. Kita dah sampai Jerti guys. Lagi berapa jam? Lagi 1 jam 17 minit nak ke Rantau Panjang. Tadi daripada Kuala Terengganu dekat 3 jam. Lama juga Padahal kau first time pun. Kali ni lama tak? Ayam geprek. Abang buat ayam geprek. Anak kau ada mesti suka. Shell boleh shell. Shell boleh. Share lah. Shell toilet dia tak nangis. Sayang tu isi minyak dia berapa? Itu lah. Tak buka yang. Tak ada orang. Tak buka. Tak ada orang. Jalan-jalan. Kau masih bantai nak jalan je. Benda tangkap ni kau tengok ni. Habis ni siapa ni? Yang berdiri ni? Dia cakap lah. Parking! Bodoh tak nak. Parking! Sayang! Sayang kurang ajar. Sayang lagi 4 buang kenapa tak nak parking? Saya nak isi minyak kat mana? Misi kita cari akak kedut. Sayang, kau nak isi minyak kat mana kau tahu ke? Kau yang Kelantan. Takkan kau tak tahu kat mana? Salah. Kat mana? Salah. Kat mana? Wah. Dah kenyang nak beli-beli. Cocek. Itulah bunyi cicak. Okay guys, kita sambung lagi lah. Tadi semua berhenti isi minyak. Dia tinggal 4 bar. Tak nak isi. Tahu pula lagi aku ni. Nasi ulek. Ikan bakar nasi ulek. Ulek, nasi Buka hari ni ulek. Mat. Nak cari colek. Colek ni ada buah membelek. Membelek ke bau? Bau lah. Orang Kelantan cakap bau. Bukan membelek. Bukan. Membelek lain. Cocek. Apa dek? Balik. Adik nyanyi cocek adik. Adik nyanyi cocek. Itulah bunyi cicak. Cocek. Itulah bunyi cicak galak. Lah, isi minyak pula. Ada kenapa? Tak ada sabun. Okey sayang, isi minyak sayang. Kau jangan ni. Kau tek baru ni. Kau tek baru kat Pasir Putih. Ada apa yang? Tadi saya cakap apa? Ada kubahan masjid. Ada kubahan. Itulah betul lah tu. Isian minyak motor. Memang baru ni. Nampak cantik lagi. Ada kubahan masjid lagi aku cakap. Ada berak ke kat sini? Tak berak pula. Ayang yang nak berak. Buat panas dia. Dah isi lah. Pakai isi saya lah. Dah habis dah. Tak habiskan dulu. Kak, adik. Lintas. Ini nak benda tu. Nasi tu. Bulut. Adik nak pulut tak? Nak pulut? Tak nak. Nak pulut? Nak pulut. Apa?
Nama dia Pulut 4 Wilayah. Ya. Oh. Ada 4 jenis pulut kita campur. Oh. Berapa banyak